Saya selalu dengar pengetua sebut air indah. Boleh saya tahu apakah maksud air indah tu? Oh, air indah tu? Ha. Air indah tu, air tu saya lah kan, air. Jadi kamu, kalau sebut air tu awak lah kan, kamu. So, air indah tu adalah, air tu stand for inovasi, intelek dan inspirasi. Dan kemudian indah, air daripada dalam perkataan indah tu, air ialah ihsan dalam tugasan, and nadi sederap kencang, digitalisasi di hati, dedikasi dalam cabaran, amanah sentiasa datang, dan harmoni capai kejayaan. Jelas